Lebih baik korang beli Honor 400 ni. Hi guys, kembali lagi. So, Honor dah keluarkan siri Honor 400 mereka. Dan kebetulan aku baru dapat je Honor 400 ni untuk aku unboxing. Apa yang menarik tentang Honor 400 ni? Jom teman aku unboxing. So guys, ini dia kotak untuk Honor 400 5G. Dia punya packaging macam biasa, kotak warna putih dan tulisan warna gold. Simple, kebanyakan kotak Honor memang macam ni. Dengan pilihan, kalau tengok spek yang aku dapat ni ialah 512GB storage dan RAM dia adalah 12GB. Yang warna ialah desert gold. Yang ni ialah 5G dan harga tak tahu lagi. Jadi jom kita buka. Okay, kita buka kotak. Okay, first korang akan dapat telefon. Okay, ni dan dalam box ni korang akan dapat dia punya casing dan warranty dan SIM injector. Okay, tunjuk satu-satu dulu. Dan korang juga akan dapat ini dia punya adapter 100W Honor Supercharge. Oh gila, 100W. Dan ialah jenis 3-pin. Kabel type A to type C. Dan nampak tak? Kalau ada warna orange ni maksudnya dia betul fast charging. Kabel ni pun tebal dan panjang. Okey. Dan itu juga macam biasa, ni dia punya warranty dan dia punya manual book yang korang tak akan baca. Dan casing jenis silikon. Ni silikon jenis plastik. Okey, jadi bagi aku simpan jap. Ini dia Honor 400 5G. Kita buka dulu seal dia. Tengok, ini dia punya design Honor 400. Yang jenis back panel ialah jenis matte. Dan rekaan dia macam iPhone. Sini ini curve dan size dia tak besar, tak kecil, dan macam boxy sikit. Dia punya bang kamera berlainan lain. Ni line design yang baru daripada Honor untuk Honor 400 siri. Yang ni untuk Honor 400 dan 400 Pro aku rasa. Datangkan dua kamera. Ni bang dia. Tengok okey. Tapi kalau tak ada bang ni macam design iPhone. Macam design iPhone ataupun macam design Vivo V50 Lite. Kalau tak ada bang yang macam ni. So dapat tulisan Honor. Kat tepi macam biasa button power on, power off, punya volume button. Kat atas macam ni. Kat tepi macam ni kosong. Ini tempat SIM. Ini punya SIM injector. Charging port type C dan punya speaker. Dan dia punya screen. Ni ialah noise camera kat sini. Jadi kita on sekejap. So guys, aku dah on Honor 400 5G. Kita tengok dia punya sizing bezel kat screen ni memang nipis lah. Boleh kalau aku tunjuk, aku baru je on ni. Tengok. Oh, nipis gila lah. Kita tengok spek sikit. Okey, kita tengok spek. Spek dia ni ialah spek about. So, ini Honor 400 dikuasakan oleh Snapdragon 7 Gen 3. 12GB RAM dan korang boleh add lagi 12GB RAM turbo. Okey, kita tengok dia punya bateri. Ini capacity bateri. Sekarang 47%. Performance mode, battery emission, percentage. So kita tengok refresh rate dekat display brightness
Kau boleh capai sehingga refresh rate sehingga 120 Hz. Ni punya kamera. So kamera 4 kali zoom optical dan boleh zoom 30 kali secara digital. Ada HDR, video kalau boleh shoot dalam 4K 30 fps, ada Pro Mode dan macam biasa ada Super Micro, ada time lapse dan juga benda-benda lain lah. Ni yang basic lah, portrait dan ada night mode. So apa pendapat korang tentang Honor 400 5G ni? So kalau nak dapatkan ni, aku dah sediakan link dekat bawah, beli je dekat situ. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe channel Factory Mobile. Aku akan buat banyak lagi video review comparison Honor 400 siri ni. Jadi kita jumpa next video. Factory Mobile, your gadget solution.